7 amalan yang mesti kita amal. Yang pertama, dalam Ramadan jangan tinggal Quran. Quran bacalah tuan-tuan. Sebab apa? Quran ni hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini dia hudal linnas, dia bagi petunjuk pada manusia dan dia menerangkan petunjuk. Quran ni apa tuan-tuan? La raiba fi. La raiba fi, tak ada ragu. Kemudian hudal lil muttaqin, dia ulang sekali lagi, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Quran lagi syifaun wa rahmah, dia penawar tuan-tuan, dan menjadi rahmat kepada orang yang membacanya, yang mengamalnya. Yang kedua apa? Jangan tinggal wudu. Wudu jangan tinggal. Batal, ambil lah tuan-tuan. Kerana apa? Wudu inilah tuan-tuan yang menjauhkan kita daripada syaitan. Walaupun wasul silati syayatin. Ramadan ni syaitan dibelenggu. Tapi tuan-tuan kena ingat, jin-jin tak dibelenggu. Kan? Jin-jin masih ada. Tambah-tambah pula kita pula keturunan jin. Adik-beradik jin syaitan kan. Ni kita ni wuduk jangan tinggal. Saya selalu cerita tuan-tuan, hebatnya wuduk ni tuan-tuan, dia akan membawa pada khusyuk solat. Kita banyak nak jaga solat, tapi wuduk tak jaga. Yang seterusnya, jangan tinggal istighfar kepada Allah dalam Ramadan ni. Istighfar paling pendek apa dah? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun boleh. Hayyul qayyum pun boleh. Jangan petikai, ada i'rab, ada kaedah dia. Ada orang kata, ustaz, hayyul qayyum boleh, hayyul qayyum boleh. Yang tak bolehnya tak kata apa. Kan, astaghfirullahalazim. Boleh wakaf macam tu. Jangan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Itu tak boleh. Wakaf kena bagi betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Ataupun hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan tinggal Ramadan ni tuan-tuan. Astagfirullah. Kalau boleh lagi, istighfar, penghulu segala istighfar. Tahu tak apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pernah dengar tak? Jangan tinggal Ramadan ni. Kalau malas sangat, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Bagi biasa tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan buat 30 hari tanpa tinggal, waktu mana pun. Sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Dalam ibadat yang lain tuan-tuan, sembahyang nak kena ada wudu, menghadap kiblat, tutup aurat. Ibadat Quran kena ada wudu tuan-tuan. Pegang Quran bagus, tengok dapat pahala banyak-banyak. Tapi ada satu amalan tak perlu wudu, tak ngadap kiblat pun boleh. Apa dia? Zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Tengok, wahai orang beriman, ingatlah Allah banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Yang seterusnya, dalam Ramadan jangan tinggal duha. Walaupun kita duk buat Ramadan ni duha, tambahlah buat 8 ke, kalau boleh 4, bagi lebih sikit. Duha jangan tinggal. Yang kelima, jangan tinggal tuan-tuan tahajud. Tahajud jangan tinggal. Siapa yang pernah buat tahu, nikmat nak cerita tak erti. Orang yang pernah buat, dia akan rasa nikmat tu. Yang keenam, jangan tinggal solat berjamaah dalam Ramadan ni. Sebab apa? Tuan-tuan, dalam Rejab pahala kita buat 70 aja ke? 70 pahala. Rejab, Syaban 700 pahala. Tapi Ramadan 700 dhi'fin, 700 kali ganda. Rejab 70, Syaban 700, Ramadan 700 kali ganda. Rugi bang, rugi. Rugi tuan-tuan. Kita sedekah, masalul ladzi la yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habbah. Bandingan orang menafkah jalan Allah seperti mana satu biji-biji benih. Kan? Habbah sab'a sanabila fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Daripada 7 benih ni naik 7 cabang. Daripada 7 cabang naik setiap cabang itu 100 mi'atu habbah. Kemudian Allah kata, wallahu yudha'ifu lima yasha. RM1 jadi 700 kali ganda 1,400. Ramadan tuan-tuan, RM1 1,400. Nak dapat mana?
Ramadan. Ni kita semayang 27 kali ganda. Ramadan sampai 700 kali ganda. Jangan tinggal solat jamaah. Kalau tak boleh buat masjid, berjamaah dengan isteri kita, keluarga kita. Jangan tinggal. Yang terakhir, sedekah. Sedekah Ramadan jangan tinggal pagi-pagi buh lah. Sekarang ni tak susah. Tuan-tuan tak perlu datang masjid pun boleh sedekah. Online je. Transfer 10 je. Senang aja. Jangan susah hati. Ambil nombor akaun aja. Masjid At-Taqwa. Senang aja tuan-tuan. Ataupun pakai scan tu kan, scanner tu. RM5 setiap pagi. Sedekah subuh dalam Ramadan. Jangan tinggal sedekah bang. Ganda cukup lipat. Yang itulah pahala kita. Yang tuan-tuan duk ada duit dalam poket ni bukan kita punya. Bukan kita punya. Yang tuan-tuan bagi itulah kita punya.